Mana? Saya nampak ceria. Ni habis selama ni beres ha. Biak ni berapa ni? Saya biak sini. Ini taman sini. Tu pemancingan kita. Mantap suai. Pi batu sini. Terah dulu. Try ni lah. Terah ni lah. Macam mana performa dia? Sini, sana. Ini lebih ke tapi ni dulu ni. Dia buat ada sebahagian batu. Terah sini pula, terah sini lah. Jadi. Comel beres ha. Comel lah. Kan datang ni. Boleh sini mau lah. Terang terang eksperimen ni. Kita bereksperimen. Batu ni. Coba. Coba. Jadi alhamdulillah hidup, alhamdulillah. Tak hidup pun alhamdulillah. Ni pacuk bunga ni. Pacuk bunga-bungaan, bunga kencana ungu. Comel sini. Buat pelancongan sedunia ni. Jadi tak mantap lah pencipta alam. Jadi boleh ni. Wahaya. Pencipta alam ni, pencipta alam. Testing lah. Itu alhamdulillah. Untuk apa? Kita bereksperimen. Jadilah hidup lah. Bismillah. Kita ambil lagi tu. Memancang di tengah batu. Macam batu ni. Memancang di tengah batu.
ni kita alam. Sana cantik, damai, bersih udara, anak mantap. Pacok mana pula ni? Banyak ni, semua sekali ni. Kita nak semua sekali. Beratus ni. Kamu hak ni kak, kamu yang lalu. Kamu hak ni. Siapa batu ni tak jadi ni. Cek ni juga. Sini jalan rasa ni. Ni dah hampir batu lah. Hampir bukit habis. Ni sini batu ni. Ni batu. Kakung. Tak subuh. Sri ono saya. Sri ono. Ni kalau maga ni tak hidup ni. Kakung. Ni batu tak lezat. Tempat suaya. Kita testing dulu. Jadi alhamdulillah. Pacok ya, ada rezeki hidup, tak rezeki tak apa. Supaya comel ni. Dia cantik nanti orang mari melancong. Sini boleh ni. Sini mula. Terserah kali ada rezeki hidup. Hidup tak apa. Bismillah. Tapi bunga ni ada dia boleh hidup ni. Dia boleh hidup ni. Banyak. Bunga ni boleh hidup. Kencan ungu. Batu, gucau batu ni. Sabu batu. Ni aktiviti mencantikkan alam. Aktiviti mencantikkan hutan. Supaya jadi pelancongan ni. Ada kau tu? Jadi semua insyaAllah. Ya bunga ni boleh hidup. Tanya tu bunga kencan ungu ni dia boleh hidup. Ada air beres. Tanya, tanya. Harap jadi ya. Jadi usaha sedunia. Pak macam viral di Terabangsa. Anjak supaya Pak ni di famous, kenal sedunia. Jadi ya, harap ilmu poster maktub jadi apa saya bilang nggak utama lah ini laku ni. Oke tak apa, cepat ya. Sini batu sini.
Terang try dulu terang belaka. Sini ke sepatu ni. Sini ke sepatu. Sini. Okey, kat sini. Kah juga. Upuk kuat. Batu sini. Asam kakung. Kakung sana. Hai. Mana boleh? Sini boleh. Sini mau lah. Pacuk ya. Terserah macam mana harus alir hidup. Pacuk je. Ini bulan ni 30 bulan. Tengok kalau jahit. Tengok masa sebulan macam mana. Saya akan masukkan lagu live kat sini. Tengok perkembangan terkini. Apa jadi 30 hari kemudian. Apa berlaku 30 hari kemudian. Tempatnya tempat untuk saya beli untuk jadikan sebagai pelancongan lah. Dia nasi sikit pelancongan secara alami. Tengok berjaya siap habis. Ereh ni. Saya pula tengok mungkin sekadar pada 1 bulan 30 bulan Disember ke. Sebulan kemudian apa jatuh ni. Portawang pun cantik. Untuk jadi ke tempat pelancongan kat sini. Penuh dengan bunga-bungaan. Ada chalet sini. Ada mungkin chalet boleh muat ni. Ada butir sini chalet. Ni tapak untuk camping kat sini boleh. Untuk mancing, mandi tu boleh air bersih molek tu. Air pergunungan. Siapa kutip siapa ni? Apa tu kutip setepak dia tu terbakar api. Tak situ. Mari sat. Ada. Pak memang ni mandi boleh sini. Mandi sini air ni ke hujan kalau ada air tak hujan je ni ke Jawa ni. Sungai Keluang Besar ni. Cuma hujan ni kiamat ke tu separau apa sebanyak ni. Ini untuk dapat pelancongan sini. InsyaAllah ni mari. Mari sahabat gelap dah ni. Tak ni. Okey. Saya tinggal pada semalam. Cara cepat ni. Jaga tak mau. Masalah. Kalau kita akan menyeta, nanti kita akan buat slow banner slow. Betul kami cantik tu ni. Akan popular lah. Akan viral lah sedunia. InsyaAllah. Yang penting tak terlalu kuat istiqomah je. Ini istiqomah. Jadilah ni. Ini betul istiqomah.
The power of istiqomah. Beneran. Ini cari tempat lain. Cuba sana pula sini. Sebelum weekend kan, sama-sama sementara tunggu mancing kan. Kita pajak sini. Oh, comel. Untuk aktiviti. Di sebelah sini boleh. Sini dah. Pajak sini. Dah ni doa, bismillah. Kali ya. Kau kan. Untuk lebih kuatan istiqomah. Kelah sini. Merah. Suara ni untuk buat tempat pot pelancongan sini. Sini chalet. Camping sini boleh, mancing mandi sini boleh. Oh, ya. Nanti saya akan buat live masa air bersih pula Jun ni. Ini buat mai tak hujan alhamdulillah. Ni okey sikit ni air ni je ni. Itu sampai ke muara sungai Kolam Besar. Macam ni, adik kelai ke? Dia buah kereta api ni. Tuduhan dia. Okey. Jadi air kita buat air ni buat masuk kanal apa ada ni. Plan untuk macam ni buat belakang kanal ni. Jom kita ambil kanal. Kereta saya pakai sana. Kau ni boleh lagi kat ni. Aktiviti mencari idea mana untuk memajukan satu tempat supaya memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Kami ayam kendi, buat nasi ada. Camping. Ini panggil solo camping ni, solo camping. Ni kendi ada. Kendi ada. Tak apa. Kendi tu bawa. Ni kopi tu bawa. Kopi. Dapur. Tak ke dapur air tu lah kedah. Cakap ni lah. Baik juga. Mari serang lagi dah. Tinggal sini. Baik lu. Mari ambil air bolang. Saya suka lah sebab apa walaupun tak menarik. Inilah reality. Tak edit langsung. So saya utamakan kejujuran lah, keaslian. Asli walaupun tak baik tapi inilah yang bagus kan ni. Reality yang surprise kan. Saya langsung buat saya solo camping. Dah pasti bak kita lah. Apa nama segala-galanya. Ni kendi ada kendi. Dapur. Kopi semua ada kan.
Kene dah, kene, ya dah. Ya, terima kami air lah. Kami air. Sorry ya, siapa ni? Borek, macam nama Aziz. Itulah tempat saya buat solo camping. Hari ni saya fokus. Saya sambil solo camping, saya isikan aktiviti mancing dan juga study belajar berkenaan dengan bagaimana muka buku boleh menghasilkan cara untuk dapat duit daripada muka buku dan juga daripada TikTok. Saya ramai dah yang boleh pitih melalui TikTok dengan muka buku. Ni ke mana ni? Ni air ni. Ni air ni. Aku ni cara dia bila kita buat solo camping. Ni mencabar. Okey. Cawe pada cawe. Agak iso cawe. Buat belako. Cawe. Ni jala dah. Jadi tidak kereta mana ni? Tidak kereta mana ni? Okey. Ambil gunung lagi, awan. Okey, buat air berak ni. Oh, berak air ni. Wallah lagi buat lagi. Ini dah mulai. Masak air. Beres kau saya tahu. Sana macam mana dapat tuan. Bak untuk solo camping boleh, family camping di sini. Tak langsung beres lah. Allah hati-hati. Sini sesuai sini. Apa boleh? Motor doang kat sini. Motor dah ni. Okey, masak air lah. Ada ni ada ni. Lihat teh. Kita ni. Masuk mana Ini di sekian sini. Sini ya. Caralah balap atas sikit lah untuk pasal kau ni. Ini panggil aktiviti solo camping ni. Solo camping. Latihan awal. Untuk berjauh lagi lah. Ini macam latihan awal lah, latihan awal solo camping. Boleh punya panah air. Gimana? Oh, kon patu. Gon.
Air bahaya. Okay. Kita kawal ni, agan ni. Supaya angin tak lancar, kita kawal agan ni sekarang. Pegang ini. Masuk air kalau kita kawal ni. Kita kawal sikit. Itu dia. Selalu camping. Mantap, mantap. Kita latihan macam ni lah. Persiapan awal. Untuk pergi lebih jauh lagi lah. Okay. Ini latihan awal. Tu dia. Dari tu. Masuk air. Apa? Dari. Tunggu masak tapi saya nak gosok kan. Ha, kira tu. Kawal kan sebab dia angin. Kawal sikit. Ha, gitu. Dah. Kopi reda. Kain ada. Lana dah. Latihan awal. Ini dia pakai mesin ni. Ini kanan. Ini kopi. Kopi ni. Allah. Saya banyak sih. Likau ni, kata likau tak asai ni. Likau. Alah. Era saya tahu. Siapa ada ni? Tiga orang ada era. Ni aktiviti solo camping di port. Camping di kampung Palembang. Era ambil pancing sekejap. Ni sini apa tu dah ni? Ikan warna ni ikan habis. Ikan putar mari lah. Kemana ikan pergi? Cuy ikan apa? Ikan, makan ikan. Ulu sesak boho kau. Rezeki. Kau ibu per. Per nanya. Biupe. Misteri Abi Upan.
menikmati alam secara solo camping ni. Ya, saya itu. Solo camping and fishing practice. Comment if you have tried here. Oh, baca solo camping and fishing practice. Comment if you have tried it. Okay, tu. Anggih macam mana saya baca nampak begitu buat bercakap. Jadi dia nak cakap, dia akan detect balik, dia akan translate balik apa dia cakap sekarang ni solo camping dan fishing practice. Comment if you have tried it. Kalau anda minat go solo camping, boleh lah komen. Okay. Macam rezeki tak pacing dapat rezeki apa ke. Dia dah masak kita. Itu dia. Solo camping. Mencabar tak? Biasa galanya kan. Dan air botol mata setengah botol. Solo camping. Ada saya dah. Ya dah kan. Cempuk Azhar Telapen. Coba. Tunggu masuk. Tunggu masuk sini ya. Berangin ni. Kayak masuk ada berangin ayat tupu, dia kena kawal. Kena kawal kat dalam. Kawal. Tengoklah macam mana. Okey. Salam Cik Teh. Waalaikumsalam. Oh, ada ni. Mana?
Ada lagi banyak lagi. Kuat sangat sini. Kuat sangat sini. Assalamualaikum. Kuat sangat. Mampu api. Mampu api. Jamun lah. Jamun banyak kau hasil. Baru nak start macam banyak hasil. Api tak ni dia. Air kuat sangat. Boleh. Api kuat sangat. Api kuat sangat, air kuat sangat. Ini kopi ya. Mana? Dia kena cari zinc, kawa gini. Gini. Mana boleh. Ngajar dia. Mana boleh ke tadi. Masak air ni. Ni pun saya ingat habis dah. Ni tahu. Nah, dapat ni. Taklah, okey. Kemudian ni ada berapa ni gosok ni ada sombak ni, sombak dia ada. Lapan sombak buang. Ada. Kopi ni.
Mau jadi. Mau jadi. Mau jadi. Mau jadi bang. Oke tu. Ini camping. Ada sedih lah. Kemana? Sekarang sahabat kita. Rakaman camping dan rezeki. Ia baca macam-macam. Rakaman camping dan rezeki. Mas. Ni dulu camping ni. Solo camping di Sungai Kolam Besar. Bawah jambatan kereta api di CRL. Saya macam. Apa lagi? Kau jadi ni saya terapu ni. Panai ayam dah. Dari esok kita kena kawal gini, nak beri kawal supaya angin tak kacau. Kita kena buat lagi sini, stapler lagi sini kawal sini pula. Panggil dia punya pakai api kepanasan hari sekali lagi panahan. Ahmad Azia, Ahmad kau dah Jijah Balil. Terima kasih yang sudah menonton. Alhamdulillah jadi kita dapat situ punya. Camping, solo camping lah, solo camping. Mana pula dah. Oh, ayo. Allah. Siti Midah, Haji Adam, Ahmad Azla. Beres mas semua. Kopi. Apa jauh ni? Kita nak baca. Mana bikin? Nak tahu masa bila. Baca macam mana pula. Aku tahu. Suasana di channel sana ni. Solo camping and fishing. Tu macam ada ikat tu air tu kasi air tu. Jumpa kan ada ikan. Jumpa lagi. Pak kita pak kamera pak ni. Kereta mata, tutup kereta mata.
Ikan ni. Tak kena mana. Ikan duk mana. Mama. Ni kira persiapan nak melancong ni. Menggembara. Biasa-biasa kena susah. Tengok dunia luar. Oh, ni jatuh ni. Jatuh air ni. Sini ya. Okey. Tidur sini ya, tidur apa sini. Kita dah disusun kita. Ni untuk mandi kayak gayung. Orang ni totu ada batal ada air ya. Itu ala lapu situ. Ini selimut ada ni dah. Rupiah ada. Nah, ini mesin laka. Ini laka. Mesin laka. Yang kena kemas. Kemas nak kena ada ni. Mantap. Lampu cepat. Ezion pun ada. Kami minum air pun ada. Untuk minum air lah. Bosin saja. Ini selamat lah. Baru kemas. Okay. Ni kira macam latihan awal pengembaraan ni. Persiapan awal, latihan awal. Ni kena berlatih dulu. Tempat mudah dulu. Lama tu jauh-jauh lah. Cara dia. Kita biasa-biasakan dengan kita kebiasaan. Nanti kita upgrade lah. Slow sikit kita upgrade. Pipa pada sini lah. Dah. Ini dah. Solo camping. Solo camping dah memancing di lokasi comel. Di air pagi tu. Biar saya beritahu. Lokasi comel ni. Tempat comel ni. Tempat menarik. Ni boleh pakai sini tapi hujan saya pakai situ kata. Kalau rezeki kita mancing lah. Kalau rezeki kita mancing. Ini persiapan awal untuk pergi berjauh. Semakin jauh kita menggaruk. Semakin jauh. Barulah kita akan dapat membina keyakinan diri kepada diri sendiri. Ini boleh mandi apa sini sendiri. Semaya apa ke biar ya. Mantap. Tengok air mas. Oh Allah. Air keluar dah. Air keluar. Okey. Tutup. Okey. Kopi ya. Cahaya ni. Lucu lah. Ini karya ni. Okay.
bekas untuk dapur mini. Okey, beres. Oh, tu dia. Boleh? Selesai dah minum. Kau apa aja ni? Jam-jam. Jam 12.08. Kita petang balik. Petang insya-Allah kita balik lah. Petang. Ada hands hari kat sini. Macam mana? Ada kopi lah. Kopi ada. Ini kopi ni kita pakai paket ni. Ni, cawe dah. Allah. Ereh. Sudah kempi mancing di lokasi comel ni di Kampung Kalkubang. Menarik ni. Okey, ereh. Banyak. Kita calong. Mana? Hereh dah. Oh, hebat orang Islam. Lucu lah. Kat sini air panas. Okey. Hereh. Kita ambil makan ni pula. Allah. Esen pecah air. Esen pecah air. Aja ni. Ikat ke sini. Ya Allah. Kita dia sepoho dulu. Tukar kali kios poho ni tak uzuk ni. Ini. Ini baru lah.
beres kat itu. Kuih lah kuih. Inilah. Kamu tak ketemu kat rezeki ikan macing. Ada ke ada apa? Makan lah. Kopi mahal ni, panas pesing. Mau masuk. Sejuk lah. Mana ni? Apa? Oh, panas Oh, air. Siapa tu? Suhaimi Alia pun ada. Ni solo camping Suhaimi. Suhaimi. Boleh hasil. Dok, baru start je ni. Start. Suhaimi. Ni solo camping dengan sambil macing ni. Depok ni. Depok Domen ni. Apa? Suhaimi Alia. Ni kalau gini, kalau sampai ni dengan perahu kau turun sampai ke muara di antara dua bukit, iaitu Bubus dengan Bukit Keluang. Dia punca pada Banjaran Tebu dia. Ya, punca pada Banjaran Tebu dia. Suhaimi Alia saya dah follow pula ya. Kata saya follow awak Suhaimi Alia. Saya dah follow belum? Dah follow dah ya. Dah follow ni. Dah follow dah ya. Yes, macam solo camping. Ni ke macam latihan awal lah untuk pergi trip yang lebih jauh. Ini saya duduk solo camping Sungai Kuala Besar kat kampung saya, kampung Kuala Kubang. Mesti hari ni ada masa saya akan solo camping bermalam seorang di buat sini. Naik solo camping. Sekarang lah. Ini kira latihan awal untuk biasakan diri dengan situasi yang kata apa yang menyeronokkan minggu. Okey. Saya akan tidur, kalau tidur di kereta lah, kereta belakang tu. Tu kereta tu. Sudah kereta. Tempat ni boleh main kereta. Memang bagus luar. Cuma ikan tak lagi mungkin waktu air banjir Tapi alhamdulillah semalam tak hujan, hari tak hujan. So saya mari cuba dulu camping kat sini waktu tak hujan. Nanti saya pula mungkin mari lepas masa hujan ke pula. Nanti jaga dia insya-Allah. Biasa sekali lah sebab saya plan akan buat pasang asuh insya-Allah. Pergi ke lokasi lebih jauh. Harap pancing mesti bawa lah. Supaya boleh faedah. Boleh hasil, boleh ikan, kita boleh makan, goreng-goreng makan nasi. InsyaAllah lah. Dan sampai tu saya buatlah usaha untuk mendapatkan duit dengan cara tengok macam mana kita dapat. Kereta api tu telah ada kabel lagi, bersiap lagi. Kapal saya ni kereta api siap air ni
Yang ke depan saya mahala ke Kota Baru Tunjung, Kelantan. Dan belakang dia daripada KL lah, belakang daripada Pahang, daripada Kuala Lumpur, belakang Singapura apa. Belum lagi tak habis dah lagi, mungkin 4 tahun lagi baru sepenuhnya. 4 tahun lagi dah mungkin. 4 tahun lagi. Ini air tak panas lagi je. Masih panas lagi. Bismillah. Mana guys? Lupa ini. Mau lihat. Lupa nanya kan. Kalau masuk air ni. Saya paling kita kalau camping mana yang boleh hasil lah, yang boleh hasil macing kau contohnya kan. Sedap tu kalau buat pondok. Memang sini sesuai. Yang sesuai pondok, pak dia boleh parking seperti tepi sungai. Nampak tu? Tu. Yang tu kan tu. Daripada saya parking belakang, kereta saya belakang tu. Ni pakai yang tu. Basuh hujan dia becak. Kalau kata kalau time kering boleh parking sampai tepi sungai tu lah. Ni air pada atas ni, air ni pada Gunung Tebu ni. Pada Gunung Tebu. Banyak ada air pada Gunung Tebu mari ni. Kalau time tak hujan, musim tak hujan kemarau kan, jernih hijauan air ni. Boleh cek lah, boleh tarik lah dalam TikTok ada. Tarik je Gunung Tebu, keluar lalu. Macam orang viral kan. Macam tarik lah TikTok tu dengan pataan Gunung Tebu. Dia keluar video-video yang orang duk viral kan. Untuk makluman Suhaimi Alia. Suhaimi Alia duk mana? Duk kampung mana? Buat di kampung mana? Saya mudah tarik di Google keluar lah kampung Kuala Kubang. Saya ada buat TikTok kampung Kuala Kubang Jambi tu post untuk kongsikan keindahan yang ada di kampung Kuala Kubang. Sebab dia ada Gunung Tebu, sawah padi, ada ATV, ada campsite, ada daki Gunung Tebu. Dia ada produk round ni, apa namanya? Tour Village. Kalau kampung kita akan bawa ke tempat buat gendang, buat parang, buat nisel. Pada sekali makan sate di Setelanang. Tu kita punya produk kampung bawah kampung Kuala Kubang lah. Ke arah untuk panggil CBEC, Community Based Ecotourism. Ecotourism berasaskan komuniti setempat. Di tempat ni pun saya tengah promosi produk asal lah. Produk asal untuk apa, untuk dikomersialkan. Adam ni, gitu. Saya tak rasa ada. Gitu. Biar terima kasih. Saya masuk boleh main kereta sampai ke sungai. Sesuai family boleh mandi sesuai untuk mandi boleh, sebab ada tempat yang landai untuk mandi depan tu, depan saya ni. Depan ni tempat landai boleh depan tu. Sini tempat macam belakang ni, tempat macam sana boleh, sini boleh ni, kat sini. Okey, sana boleh, sana kena ikut sana lah. Saya ikut sini, ke belakang ni lagi mudah lah untuk kenderaan, sebab dia jalan raya, jalan perta sebenarnya. Sebab saya mari dengan kereta ni, kereta ayo kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tarik ikan sebabnya air banyak sangat kan, air kuat, ikan dia becah. Nanti ke dalam musim kemarau, ada kemarau ni, ikan sebarang ada ni. Di sini ada yang boleh hidup sini. Ni ada dapat ni. Dia guna casting ya. Sini tempat sini. Bila antara tempat yang paling best kat sini lah, selesa. Kalau malam bawa kemah, ada boleh berteduhkan dengan kereta api ni atas kepala. Kan selesa banyak nyamuk, bawa kemah lah. Pakai apa-apa saya guna pecacing, apa ayam boleh. Kalau yang bagus-bagus ikan baung suka lah. Dia detek bau kan. Saya dalam Google ada TikTok saya. Pada sedikit
untuk saya sabri Masekian ataupun sabri Gunung Tebu, ataupun kalau khusus untuk Kuala Kubang, ya kampung Kuala Kubang Jabi. Wah. Selamat mak dia kan. Boleh kat situ. Okey, jumpa semula insya-Allah. Saya nak study tentang bagaimana buku-buku boleh menghasilkan duit. Saya nak memahami sama macam TikTok ni, macam mana untuk dapatkan duit melalui TikTok. Baiklah, jumpa semula. Terima kasih banyak yang sudi bertanya dan komen. Terima kasih kepada suami Alia. Saya cek balik, saya akan tengok apa kata awak. Baiklah, terima kasih. Apa nama yang Pak Cik buat tu? Apa nama yang Pak Cik buat tu? Tak faham tu Pak Cik apa? Oh, yang Pak Cik tu lah tarik lah yang. Kuala Kubang, kampung Kuala Kubang Jabi. Ataupun Sabri Gunung Tebu. Yang tu saya buat kos untuk Gunung Tebu saja. Saya namakan Sabri Gunung Tebu. Macam Sabri basket ni pelbagai lah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum semula. Yang warisan macam mana tak faham ni. Okey, terima kasih.